Okey kawan, tadi saya dah timbang untuk sepokok pisang saya yang saya baru tanam tu, pisang berangan. Okey, saya perlukan 50 gram dan inilah 50 gram tu. Bekas dadah yang paling kecil ni kawan, separuh macam tu. Okey. Okey, jom kita letak pada pokok pisang berangan saya. Okey, inilah rupa pisang berangan saya tu kawan. Dia dah tumbuh daun. Dah tumbuh daun cantik nampak tu. Beberapa hari nanti mungkin daun dia akan mengembang. Maksud saya akan terbuka. So kita letak jauh sikit daripada akar dia tu. Letak sini. Ni. Letak keliling. Ni labu saya ni, tak sempat lagi saya nak buang. Labu saya yang tak nak berbuah. Okey. Ni satu, ni satu. Ni satu. Kalau boleh tabur keliling. Kalau boleh tabur keliling. Kita tabur keliling macam ni lah. So nanti pisang ni pun dapat nutrisi juga. Dapat benefit juga kawan. Pisang apa? Pisang lang. Okay. Alhamdulillah.